sias-sias, perut pun dah lapar. Jadi kali ini Nadia nak makan di lokasi yang sangat unik, iaitu makan di atas sungai. Biasanya kalau kita nak cari lokasi yang unik seperti ini di luar Kuala Lumpur saja yang ada, tetapi di Kuala Lumpur pun ada juga. Nak tengok macam ni kat dalam? Jom lah. Siapa sangka kan dalam kepesatan Bandaraya Kuala Lumpur ini masih ada lagi tempat makanan yang sangat unik seperti ini. Jadi di sini terdapat pelbagai hidangan lah, tapi macam Nadia memilih untuk makan seafood ataupun makanan laut. Nampak ni, kita ada udang, ada cheese lagi dekat dalam ni, lepas tu ada ketang tepung, ada lagi dengan dia punya sotong dan sebagainya. Tetapi andai kata anda nak makan makanan barat ataupun western pun ada juga terjual di sini. Ni satu lagi untuk anda yang kali pertama datang di sini, tengah-tengah makan, jangan terkejut tau kalau tiba ada sesuatu yang menggigit di kaki anda. Sebab apa? Dekat dalam sungai ni banyak boleh tahan juga, banyak ikannya. Sambil-sambil kita makan ni, bolehlah kita menikmati spa ikan ataupun fish spa. Tu baru cakap. Siapa kita bagi dia sikit makan. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Lokasi sama tempat kita makan tadi, Nadia naik ke atas sedikit ingin mencuba aktiviti ATV ataupun all terrain vehicles. Jadi aktiviti di sini memang ekstrim sebab kita tak lalu laluan biasa-biasa, kita lalu bukit banget, lalu bukit, lalu lompat-lompat masuk hutan. Ni semua kelengkapan kena ada. Sebelum nak mulakan aktiviti ini, anda akan diberi taklimat bagaimana cara untuk mengendalikan ATV. Kita boleh buat. Perasaan Nadia ni teruja dan juga risau. Sebab kalau tengok permulaan laluan dia je, dah mencabar kena mendaki. Tinggi tu, boleh ke tidak ni? Ada satu masa tu kan, sebabkan dah terlampau seronok dan juga lega, ada satu laluan berbukit yang Nadia terlepas kawalan. Sebabkan laluan dia berbatu, Nadia cuba untuk naik, tapi sebab tayar tu tak kena dengan laluan, membuatkan ATV Nadia tersangkut. Nasiblah ada abang yang bagi Nadia. Lega rasa dia. Masuk jauh ke dalam sedikit, jalan dah semakin basah dan berselut. Tapi Nadia bangga jugalah sebab Nadia berjaya mengawal ATV Nadia. Yahoo! Dia orang banyak panggil air terjun Batu Asah. Batu Asah batu di atas. Kat sini ada sejarah dia ke Batu di Asah? Itu belum dengar, tapi memang batu tu banyak yang orang cakap yang bekas macam biasa lah. Baik. Jadi tadi perjalanan kita, saya rasa macam lama betul. Berapa jaraknya? Berapa jauh? Jarak yang kita tempuh lebih kurang 1.2 kilometer. Kita makan masa lebih kurang setengah jam je. Setengah jam. Tapi sebenarnya saya suka sebab apa? Dia punya jalan tu ikutlah ada kalau setengah kumpulan. Dia macam bila kita lalu rintangan tu macam bawa perlahan lagi lama lah perjalanan tu. Dan juga cabaran tadi bukan biasa-biasa bang kan. Tadi saya bawa sampai sini
apa? Sebab kita ada Abang Suri kat sini yang sentiasa memantau peserta-peserta yang ikut aktiviti ni, Abang Ya, insyaAllah saya jaga. Baik, jadi Abang Suri, kita dah sampai dekat sini, berapa lama kita nak rehat kat sini? Okey, biasanya kita mandi-mandi kat sini kita ada waktu lebih kurang 25 minit 25 minit. untuk mandi-mandi. Ni boleh mandi ni? Boleh mandi. Pengalaman mencuba aktiviti ATV ni adalah satu pengalaman yang cukup menyeronokkan dan juga memberi kepuasan. Jadi buat anda yang mungkin mempunyai tekanan kerja ke, tekanan rasa stres, tak kisahlah sebab apa sekalipun, anda rasa ini adalah aktiviti yang sesuai untuk anda tenangkan pemikiran anda. Dan satu lagi ni, sebab siapa sangka kan, dalam bandaraya Kuala Lumpur ni anda masih lagi tak perlu nak pergi jauh-jauh. Dekat dalam Kuala Lumpur ini juga anda boleh mencuba aktiviti yang penuh dengan cabaran, dengan jalan yang penuh rintangan, tapi dalam masa yang sama memberikan ketenangan. Sebab pun kita dapat masuk dalam hutan, melihat kehijauan alam, lepas tu dapat bersantai lagi dekat air terjun. Mana nak dapat tu? Jadi Nadia punya aktiviti santai sudah pun selesai. Nadia pun dah mandi-mandi, celuk-celuk kaki, makan-makan tadi dekat air terjun. Mari kita teruskan perjalanan pula. Bismillahirrahmanirrahim.